Ni isteri kan, bila lawa pun disantankan. Bila masak pun dibentokan. Susah jadi kita ni pening. Cantik ke tidak mak nak hari ni lawa kan? Hari ni mak kat Cangkak Lada Perak. Dekat kedai Petal Mai. Kedai ni jual aksesori korang. Yang ni mak pakai ni semua daripada kedai ni lah. Tapi mak beli online. Hari ni mak ada kat Perak. Mak singgah lah kedai dia. Korang orang-orang Perak kot. Mengkoma sekalian. Kenapa tak datang kedai budak ni? Lawa dia punya aksesori. Titanium ada. Mak suka beli kat dia sebab dia kan terkini punya style. Korang kalau tak tahu, jom mak tunjukkan kat dalam. Mak suka. Mak tak sabar nak menyelam sebab ni boleh tengok depan-depan. Selalu tengok dalam TikTok je. Oh korang, kau tengoklah comel kedai dia. Wangi Masuk-masuk wangi kedai dia. Aku suka. Dah mula nak merentas padahal nak jadi perempuan-perempuan soleha kononnya. Tiba-tiba kau tengoklah lawa jelerih-jelerih dia. Aksesori dia lawa-lawa. Tak percaya? Biar aku tunjukkan kau. Sini. Cantik kan kedai dia? Kau tengok aku tengah acah-acah memilih kononnya gitu. Tapi memang lawa masuk-masuk memang wangi kedai dia. Aku suka. Lawa ke tidak nak? Lawa kan? Aku dah kata dah titanium tau yang ni boleh kena lotion ke kena apa boleh. RM25 je. Mana tak bolehnya ni? Ini aku nak beli 10. Aku nak beli 10. Yang ni earring tau. Earring clip. Ini kalau korang pakai tudung kan, lepas tu boleh letak. Maklum. Mak lepas ni lagi letup kau nanti jangan tanya. Mak, kenapa mak pakai lawa? Mak jadi anak dara lepas ni. Earring macam ni. Masa tudung mak lagi letup lagi. Flowy kita pakai earring. Aku memang tak boleh datang kedai-kedai macam ni. Kau tengok lawa Lawa. Rasa macam Allah cantiknya. Yang ini semua ini titanium. Semua boleh kena. Kau nak kata kena apa? Kena lotion. Kak, tahan ke kak kalau basuh pinggan basuh? Semua tahan. Lawa aku cakap dengan kau. Kau tengok yang ni hash ni. Kan lawa ni kan. Dia ada saiz. Kau tengok yang ni. Paku ni. Tak payahlah korang beli yang gini je RM25, RM45 Kita tak payah beli yang mahal. Beli yang gini pun boleh pakai. Macam-macam jenis. Lepas tu orang ingat kita kaya. Macam tu kita suka. Kita kadang-kadang kena meriak sikit dengan orang-orang ni. Aku dulu ada cincin ni Dulu ni aku beli ni RM1,000 lebih Kalau ini setakat RM15. Paku ni bolehlah sangat. Cantik kau tengok. Cantik kan? Cantik. Maklum. Korang macam Mami Jarum. Kau tengok ni. Cantik. Kau tengok. Yang ni dia one set dengan yang ni. Maklum. Lawa. Ini lawa ke tidak? Lawa kan korang. Murah je korang. Yang penting boleh kena lotion. Basuh-basuh semua boleh kena. Lawa kan? Lawa. Bermula saiz daripada 10 sampai 27. Yang ini RM15. Comel kan? Betul. Sama. Boleh pakai matching. Yang bestnya kedai ni dia buka setiap hari daripada pukul 9 pagi sampai 9 malam. Kecuali Ahad dengan Isnin. Ahad dengan Isnin dia tutup pukul 6 petang. So korang, orang-orang Perak ni mengkoma sekalian datang lah kalau nak beli jeleris. Dekat My Petal ni, dekat mana? Cangkak Lada. Mengkoma? Tak tahu ke? Teman tak tahu le. Koma mesti tahu. Jangan tak datang Datang tau. Tak boleh datang tak apa. Cari je TikTok dia. Beli dalam TikTok.